Alright, so anda dah tengok tadi berlangsungnya Galaxy Unpacked 2026. Dan macam biasa tahun ni Samsung bawa 3 device macam biasa. Kita ada Samsung Galaxy S26, 26 Plus dan 26 Ultra. So apa highlight untuk tahun ni? Okey, pertama sekali paling ketara adalah design belakang dah berbeza tahun ni. Design yang digunakan lebih dekat dengan Z Fold series mereka. Dan kalau anda ingat tahun lepas, Samsung Galaxy S25 dia punya kamera ni dipisahkan oleh bonggol berwarna hitam. Tapi tahun ni Samsung decide kata okey tak apa, kita bagi lagi clean. So dia satukan dalam bonggol melengkung yang sebicik macam Galaxy Z Fold mereka. Dalam tu masih ada 3 lagi dan menegak. Body dia tahun ni lebih membulat, melengkung. Tapi apa yang saya perasan, bila mereka buat tubuh yang rounded macam ni, ini memberi satu rasa awkward untuk kedudukan S Pen. S Pen memang ada tahun ni ya, untuk versi Ultra. Mereka letakkan betul-betul dekat bahagian melengkung. So dia nampak awkward dan dia nampak sedikit terjongkik kat sini. Ini adalah beza berbanding tahun lepas yang lebih flat. Untuk skrin masih sama, tak ada yang berbeza. Cuma sizing untuk base model adalah lebih besar berbanding tahun lepas, 6.3 inci berbanding 6.2 inci tahun lepas. Versi Plus dan Ultra masih sama, 6.7 dan 6.9. Teknologi sama, AMOLED 120Hz dan juga kecerahan pun tak ada perubahan, 2600 nits. Tapi, apa yang membuatkan skrin ni menonjol tahun ni adalah pada versi Ultra. Di sini Samsung memperkenalkan teknologi privacy display. Secara konteksnya, benda ni macam anda je boleh tengok skrin tu. Orang tak boleh intai. Sebab orang tepi tak nampak. Benda ni boleh ditetapkan dalam tetapan. Anda boleh on atau off kalau nak. Lepas tu, kat sini juga Samsung ada bagi pilihan apps mana yang support. Terutamanya untuk media sebab biasanya gambar-gambar banyak yang kita nak simpan. Lepas tu, apps perbankan. Ini adalah sangat penting dan berguna untuk privacy. Tahun lepas dia memang dah bagi chip Snapdragon semua sekali. Tahun ni tak, hanya versi Ultra sahaja yang dijana oleh chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy. Melalui chip baru ni, Samsung menjanjikan kenaikan CPU lebih baik, GPU lebih baik dan NPU lebih baik. Meaning dekat sini mereka kata kalau anda nak telefon berkuasa, go for Ultra. Untuk base model dan juga Plus, dia guna Exynos 2600. Walaupun tak guna Snapdragon, tak maksudlah tak power. Masih power sebab dia upgrade untuk kuasa AI. Yang mana salah satu dia ada super scale untuk jadikan skrin lebih baik. Dan yang kedua, sistem penyejukan juga lebih baik. Dikatakan yang mana bila pengguna juga guna masa yang panjang, tak ada masalah. Okey, kemudian nak cakap pasal kamera, setup dia masih sama dengan sebelum ni, yang mana base model dan juga Plus berkongsi konfigurasi yang sama, iaitu 12, 50, 10 megapiksel. Versi Ultra ada 4, 50, 200, 10 dan 50 megapiksel. Walaupun nampak sama atas kertas, tapi Samsung kata dalam dia lagi power. Yang mana sensor yang digunakan lebih besar. Ini bermakna lebih banyak cahaya boleh ambil dan gambar low light lagi cantik. Ini adalah selari dengan apa yang diketengahkan oleh mereka, nightography. Lepas tu, nightography tu sendiri dah dipertingkatkan dengan AI, di mana dia boleh kenal situasi, dia boleh adjust tona warna ikut mood dan juga editing tu nampak lagi semula jadi. Hal yang seterusnya adalah bateri, terutamanya untuk Ultra. Tahun ni Ultra support Supercharge 3.0 yang mana dia sokong pengecasan sampai 60 watt. Ini versi Ultra saja ya. Kapasiti masih sama 5000 mAh. Dengan 60 watt ni, Samsung kata kita boleh charge 70% dalam masa 30 minit. Untuk base model adalah 4300 mAh, lebih besar daripada tahun lepas. Versi Plus pula adalah 4900 mAh dan sokong 45 watt. Okey, mungkin ada yang berkata, kalau kita perhatikan Android lain, memang betul. Dari segi pengecasan, ada yang dah sampai 120 watt. Ada yang sampai lebih daripada tu. Dan Samsung ni macam dah ketinggalan. Ya tak salah, tapi kalau kita tengok daripada sudut positif, sebenarnya at least mereka cuba bagi something new tahun ni. Yang mana tak adalah mereka statik je dengan 45 watt. Hal yang seterusnya adalah AI. Tahun ni pun memang mereka all out dengan AI. Salah satu mereka kata Bixby dah ditambah baik, lebih mesra pengguna. Maksudnya tak perlukan technical, anda boleh borak dengan Bixby macam biasa. Lepas tu yang kedua adalah Creative Studio. Creative Studio ni lebih kepada editing menggunakan prompt. Anda masukkan jelas saja prompt apa-apa dan AI akan selesaikan. Macam saya ubah botol ni daripada warna pink kepada biru. Lepas tu daripada kemek jadi betul. Ini menarik. Yang ketiga adalah Now Brief, lebih personal sebab berdasarkan daripada kita punya kalender dan juga email. Now Nudge pula adalah dia boleh bagi kita cadangan real time berdasarkan aktiviti dan juga message. Dan akhir sekali adalah call screening. Call screening ni AI ni akan tapis scammer dan AI yang akan jawab panggilan tu. Okey, selain daripada Samsung Galaxy S26, Samsung juga hadir dengan Samsung Galaxy Buds 4. Kat sini ada dua versi, Pro dengan Standard. Apa highlight tahun ni? Driver dia lagi besar. Fungsi ANC dia upgrade.
Dekat sini juga ANC dia boleh adjust ikut kedudukan telinga. Dia juga ada adaptive ANC yang mana dia boleh sesuaikan bunyi tu ikut surrounding secara masa nyata. Yang ketiga adalah dia support Bixby dan juga Gemini. Yang keempat, dia juga support head gesture yang boleh kawal menggunakan gerakan kepala saja. Ini adalah apa yang ada pada Samsung Galaxy Buds 4 untuk tahun ni. Okey, sebagai kesimpulan kat sini, Samsung Galaxy S26 ni dia tak adalah upgrade yang besar sangat pun dari segi hardware, dari segi software tu ada. Ini menjadikan yang kalau anda ada Samsung Galaxy S25 itu masih bernilai. Melainkan anda nak ekosistem AI yang lebih meluas, boleh try, ataupun nak try teknologi privacy display tu, boleh cuba. Dan satu lagi, kalau nak nitografi yang lebih upgrade, ini juga salah satu pilihan. Tapi macam mana pun, ini hanyalah pandang pertama. Kita akan tengok prestasi lebih dalam lagi dalam video ulasan yang akan datang. Baiklah, sekian daripada saya Maya. Jumpa lagi. Bye.